Okey, Assalamualaikum guys. Okay, kita sambung dekat rebayang pula, rebayang baru. Tadi kita cerita pasal rebayang lama. Okey, ni sistem ni inspirasi dia dari rebayang lama. Kita memang okey, ni pipe apa ni? Pipe untuk feeder makanan dia lah. Dia auto feeder kan. So saya letak tinggi sikit. Ni blok ni saya letak blok 2 lapis supaya dia tinggi sikit lah, sedap dimakan. Tak payah dah dia menunduk kan dia. Alamak, ada sebut babi pula kat situ. Okey, ni saya tak skru lagi lah. Saya tak matikan lagi. Okey, ini dia punya tempat minum air lah. Ini mangkuk, jenis mangkuk, dan ini jenis tips. Tapak ni akan pegang pipe ni. Okay, saya belum ubah lagi lah. Pipe ni ada satu baru. Saya dah potong dah saiz dia. 3 kaki saya buat. Punya panjang dia. Cuma dia punya lekuk ni saya akan ambil yang dari rebal lama. Saya akan cabut dia punya pipe dia. Akan masuk pipe baru lah. Cuma kat situ basah. Rasanya hujan masuk ke sini lah. Jadi saya akan letak banner sikit. Yang besi ni, dengan besi ni saya akan letak banner tutup. Macam tu. Yang atas tu biarlah. Yang bawah pun biar. Mungkin kita akan letak terus lah direct banner tu dekat tengah sahaja. Macam tu lah guys. Untuk yang saya yang perubahan hari ni lah. Okay, yang ni saya nak buat. Okay, saya pakai pipe je. Pipe ni 25mm. Saya akan buat tapak dia lah. Dia punya tempat tinggi dia guys. Macam ni saya akan susun macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu sini ada pipe sikit lah. Nak bagi dia ada apa? Dia ada kaki lah, supaya ayam tu tak jatuh kan. Dia berdiri macam ni kan. Lepas tu pipe ni akan naik atas, akan letak sini. Dia akan jadi macam ni lah. Tempat bertinggi dia. Ini tapak kaki dia. Tapak kaki untuk stand lah. Supaya dia tak jatuh apa semua kan. Kanan kiri tak jatuh sebab dia lebar. Hai guys. Okay guys, ni saya dah siap buat tempat bertinggi dia guys. Boleh ubah-ubah lah, fleksibel. Kita nak letak kat mana kan. Kat sini ke, kat tepi ke kan. Tepi macam ni ke, tak ada masalah guys. Boleh ubah-ubah lah. Yang ni cantik-cantik lah untuk 4-5 ekor ayam. Macam ni ke. Macam ni dah okey lah kot. Macam ni kena ke sini sikit. Macam ni. Macam ni dah cantik ni. Fleksibel. Boleh letak lah kat mana-mana nak letak kan. Saya eksperimen. Seminggu 2 kali saya letak bayam Brazil dan ketua ayam. Ni guys. Okay guys. Ni on the way balik ke rumah. Sungai cantik guys. Sungai dia cetek je guys. Ikan pun ikan apa entah ada. Tak ada ikan besar guys. Off road lah guys. Nak bagi balik rumah tu off road guys. Tu dia guys. Hujan guys. Alamak guys. Tak apalah. Hujan pun kita cuba settlekan reban ayam tu kan guys. Bewak guys. Biawak guys. Amat guys. Okey, Assalamualaikum guys. Okey, kita duduk dalam reban ayam. Luar hujan guys. Memang lebat guys. Okey, kita dah nampak ada masalah sikit. Bumbung bocor guys. Guys. Jadi kita boleh repair lah. Keluar daripada bumbung. Okey, kita tengok. Rasanya yang tu guys. Ada macam terangkat sikit sebab saya tak skru lagi yang ni, yang tengah ni. Yang tengah tu saya tak skru lagi.
Jadi yang tu saya akan repair lah. Ni duduk macam tu kan, menegak macam tu kan. Yang tu masalah juga. Sebenarnya bumbung dah duduk macam ni kan, dia punya garis dia tu kan. Sebab saya malas nak potong satu-satu, saya nak potong satu-satu semua. Jadi yang tu saya letak menegak macam tu guys. Kerja senang, ada masalah lah sikit. Bila ada masalah ni, letak silikon, lepas tu kita skru. Jadi air tu tak masuk lah dekat area sambungan bumbung tu kan. Tengah ni ada sambungan bumbung tu. Okey. Yang sebelah ni semua okey guys. Sebelah ni semua okey. Okey, so dalam reban ni kita dah nampak dah angin lalu ke mana. Sebelah sini basah, sebelah sini kering guys. Kita dah nampak dah angin lalu ke mana. Angin lalu dari sana ke sini. So memang betul lah kena letak banner lah sikit kat sini, supaya tak basah sangat sebelah sini. Lepas tu kat depan ni pun basah juga sikit lah dekat tempat tenggek dia ni kan. So kita letak lah sikit kat sini banner. Letak separuh je. Bawah tu biar kosong, biar angin lalu, supaya hama-hama daripada bulu ayam apa semua dia lalulah ikut bawah. Flow angin tu kat bawah. Okey, lepas tu kat atas, flow angin kat atas. Macam tu guys. Okey guys, lagi guys, kita kena check lah apa yang masalah guys. Sebelum kita pasang jaring apa semua. Okey, kita check longkang guys. Longkang cantik guys. Longkang cantik. Ni ada air kan. Maksudnya yalah kita tak buat pengairan lagi. Air ni nak ke mana. Okey, cantik dah ni guys. Macam yang tu ada bertakung sikit. Okey, bila ada bertakung macam tu, kita akan kampus tanah lah. Tanah tu kita ratakan lah, bagi cantik sikit, bagi tinggi sikit. Okey guys. Okey, kita tengok atap ni. Atap sebelah sini okey. Atap sebelah sini lah. Tu kita boleh nampak lah atap tu pun macam congek sikit kan. Congek tu maksudnya terangkat sikit. Saya rasa memang kat situ lah yang belum ni kat sini. Yang air masuk tu. Okey, sebab atas tu memang saya belum skru guys. Okey guys, okey, ni pipe 4 inci guys. Kita nak buat dia punya pemegang untuk pipe ni. So pipe ni kita akan kat sini kita potong dua lah. Kat dalam ni kita akan skru pergi direct ke sini. Maksudnya pipe ni akan melekat kat sini lah. Dekat pipe ni kan, nak megang pipe ni. Kita akan skru. Lepas tu pipe ni kita akan potong bukan separuh, dalam 30% lah kita potong, supaya nanti pipe ni akan boleh bracket lah, orang kata bracket, masuk dalam pipe ni, pap, melekat. Boleh juga kita buat macam ni kan, kita potong, so yang bawah ni akan melekat masuk dalam ni lah, ketap. Satu sini dan satu sini, supaya dia tak bergerak lah. Masih banyak, so saya buat sendiri lah. Tu guys, itu apa ni, nampak guys, itu ayam hutan guys. Cantik guys, memang cantik guys. Okey guys, ni guys. Okey, kita dah potong guys, macam ni guys. Dalam beberapa inci lah guys. Ini dalam, kalau ikutkan tu dalam 3 inci guys kita potong. Okey, ni contoh yang kita potong lah. Ni contoh yang kita dah skru kat sini. Lepas tu kita masuk je lah, tap.
Settle guys, bracket dia guys. Cabut balik, kita tarik je lah macam ni kan. Masuk pun senang macam tu guys. Yang bawah pun kita akan buat macam tu guys. Mana dah tadi? Ni yang bawah dia. Kita akan letak lah macam tu. Kita letak, kita angkat sekejap. Ni kita skru je lah dekat bata ni guys. Dia pegang bawah dan pegang di atas. Raket ni boleh custom lah. Dalam lagi pun boleh, tak ada masalah. Benda ni kan pipe, dia boleh buka. Fleksibel lah orang kata, dia boleh buka. Okey guys, ni guys. Yang atas ni memang jadilah. Okey, kalau kita tarik kan, kita tengok kekuatan yang bawah tu. Okey guys. Okey, cara nak sambung yang bawah ni, kita tak boleh skru direct macam yang atas ni. Sebab atas ni skru besi kan, memang dia boleh lekat terus lah. So yang bawah ni bata, kita kena tebuk dulu lubang. Mata bata lah, mata simen kan. Letak ni memang di awal habis habis guys. Kita letak ni. Ni plastik yang kita pakai kabel tie tu, yang kita tak pakai dah kan. Kita letak dalam tu. So sebab saya tak ada apa ni, plug dia, plug yang plastik tu. So saya letak ni lah, kabel tie ni, kabel tie punya plastik. Kuat guys. Okay, so kita buat satu skru sebab kita boleh pusing-pusing lah. Kita boleh adjust kita nak pusing macam mana kan. Okay guys.